Allah SWT atas limpah kurnia Allah yang telah memberi taufik dan hidayah kepada kita, memberi kekuatan kepada kita sehingga kita dapat mengunjungi rumah Allah sebagai pilihan Allah untuk menziarahi rumahnya. Tidak semua orang dipilih oleh Allah SWT untuk mengunjungi rumahnya, walaupun dari segi kemampuannya ada, kesihatan ada, kenderaan ada, semuanya ada, tapi tak boleh datang ke rumah Allah. Pasal apa? Kerana Allah tak pilih dia. Begitu juga kalau kita lihat bermacam-macam perkara yang ingin kita lakukan dan kita rasa kita boleh lakukan, tapi kita tidak melakukannya kerana Allah tidak memilih kita. Kerana itulah yang saya sebut seperti ini. Kadang-kadang ulama tasawuf bila dia komen orang yang tak boleh baca Quran, bukan kerana dia tak boleh baca Quran, bukan kerana dia tak ada masa baca Quran, tapi kerana Allah tak sedengar suara dia baca Quran. Jadi untuk malam ni sedikit tazkirah tentang bulan Ramadan kita. Bulan Ramadan tahun ni ada keistimewaan dia. Keistimewaan dia iaitu kalau ikut ahli falak mengatakan bahawa berlaku 4 perkara gerhana dalam bulan Ramadan. Berlaku 4 kali gerhana bulan Ramadan. Tapi di antara keempat-empat itu hanya satu yang dapat kita lihat di negara kita. Orang lain itu tak nampak di negara, tidak berlaku di negara kita. Yang terdekat baru ni masa tengok anak bulan Ramadan berlaku gerhana matahari, tapi tidak dapat dilihat di negara kita. Diceritakan bahawa dapat dilihat di negara-negara yang berdekatan dengan kutub. Tapi satu peristiwa ataupun 2 peristiwa, tapi satu peristiwa yang akan kita sama-sama insya-Allah dipanjangkan umur, kita akan sama-sama menghayatinya. Peristiwa pertama yang istimewa yang berlaku bulan Ramadan yang nampak di negara kita iaitu pada 28 bulan 2. Hari ini 22. Itu adalah hari lagi akan berlaku satu perkara di mana planet-planet sejajar di ruang angkasa. Semua planet sejajar. Dan peristiwa besar yang kedua yang akan berlaku pada 3 hari bulan Mac, iaitu hari Selasa. Berlakunya gerhana. Tahun lepas, bulan puasa tahun lepas berlaku juga gerhana, tapi berlaku tu 10 pagi, pukul 45 pagi ataupun pukul 3 pagi. Tapi untuk gerhana pada tahun ni, bulan Ramadan tahun ni akan berlaku awal lagi. Dan insya-Allah kita akan sama-sama melakukannya, di mana kita akan dapat lihat. Kita akan buat di sini insya-Allah. Lepas kita sembahyang tarawih 8 rakaat, masa ni lah kita rehat dan kita mungkin boleh pergi tengok sekejap. Mungkin pada masa itu sudah berlaku gerhana pun. Saya petik satu video daripada
Ustaz Datuk Dr. Badli Shah. Dia menceritakan tentang gerhana tersebut. Allah takdirkan kita akan Akan berlaku gerhana pada 3 bulan Mac, gerhana penuh. Gerhana penuh. Dan insya-Allah selepas kita lepas sembahyang tarawih 8 rakaat itu kita akan dapat tengok gerhana penuh. Dan gerhana itu akan tamat lebih kurang dalam pukul 10.30 lebih kurang lah. Jadi masa berlaku saja gerhana, kita disunatkan sembahyang sunat gerhana. Sembahyang sunat gerhana. Mulai daripada berlakunya gerhana sehinggalah tamat gerhana, boleh kita melakukan sembahyang sunat gerhana. Dan sembahyang sunat gerhana ni di antara sembahyang sunat yang paling muakkad. Sembahyang sunat yang paling sunat. Sembahyang sunat yang paling sunat ialah sembahyang hari raya Idul Adha, diikuti oleh hari raya Idul Fitr. Dan sembahyang gerhana ini termasuk dalam martabat 10 sembahyang sunat yang teristimewa ataupun yang terpaling sunat. Jadi kita tidak meninggalkan sembahyang sunat gerhana ini. Terutama pada tahun ini dia berlaku awal lagi, berlaku selepas saja kita berbuka puasa, insya-Allah sudah boleh lihat gerhana bulan. Gerhana bulan ini berlaku kerana cahaya matahari dilindungi oleh bulan sehingga kita nampak dilindungi oleh cahaya matahari, cahaya bulan itu dilindungi. Bumi duduk tengah-tengah menyebabkan bulan itu tak nampak. Dan satu keistimewaan juga gerhana pada kali ini dikatakan bahawa bulan akan nampak merah. Bulan akan nampak merah. Gerhana matahari masa tengok anak bulan puasa bawah dia panggil gerhana cincin. Matahari ditutup tengah-tengah sehingga membentuk bulatan yang bercahaya, gelap tengah-tengah, cahaya serupa cincin. Itu dinamakan gerhana cincin. Manakala gerhana bulan yang akan berlaku pada 3 Mac ini
dipanggil gerhana Merah, bulan Merah. Cuba sama-sama lah kita melihatnya. Gerhana satu-satu perkara yang jarang-jarang berlaku. Gerhana bulan yang paling jarang berlaku ialah gerhana matahari. Gerhana matahari penuh, yang mana saya ingat lagi arwah mak saya cerita masa berlaku gerhana penuh, gelap gelap. Di negara kita pernah berlaku gerhana penuh matahari. Tak berapa saya tengok dah kita dia tu memang pula, sehingga orang kampung kita dulu ramai berwaya kadang-kadang kalau saya ni di atas pokok hotel tu, masa gerhana matahari tu ayah balik semua malam dibengong ayah tengok matahari gelap tak ada. Ayah balik semula kesaran dia, kena ingat kau malam. Itu benda-benda yang pelik, yang istimewa. Jadi sama-sama kita lihat, insya-Allah nanti pada umur 3 bulan Mac, dan insya-Allah kita lepas sembahyang tarawih 8 rakaat kita akan buat sembahyang sunat gerhana. Dan sedikit khutbah reka lah. InsyaAllah saya akan buat khutbah reka. Kerana lepas tu kita bersama lagi sembahyang tarawih untuk cukup 20 sembahyang tarawih. Mungkin sembahyang tarawih kita sudah lewat sikit lah malam tu. Tak apalah, sekali-sekala. Itulah sedikit peringatan. InsyaAllah kita dapat melakukan ibadat tersebut di bulan puasa ini, insyaAllah.